Dia tak, saya nak cerita satu cerita tentang Mariam umur 7 tahun yang juling bila tengok jauh ataupun bila dia menjeling. Mariam ni umur 7 tahun. Dia daripada Pahang. Kadang-kadang, yelah, sekarang saya buat video konten tentang juling apa semua. Memanglah kita nak yang terbaik untuk anak kita, untuk setiap orang yang ada masalah dengan juling ni. Tetapi ada jenis juling yang sebenarnya boleh kita designkan bila dia meningkat umur dia, juling dia makin kurang dan boleh hampir, dan malas ada juga saya jumpa kes yang jadi normal. Adalah beberapa kes yang saya jumpa masa saya rawat dia masa umur 7 tahun dengan terapi, dengan cermin dizahar, cermin rawatan. Bila dia dah darjah 6, dia dah tak nak pakai spek terapi. Itulah sebab dia kata pakai mata yang tak ada spek lagi senang, lagi seronok. Bila saya test, confirm mata dia dah tak banyak lari dah. Nak kata confirm setiap orang prosesnya sama, tak bolehlah kita buat macam tu. Tetapi sekurangnya bila kita test dahulu, dan saya boleh bagi saya punya tanggapan ataupun consultation saya berdasarkan kepada kes-kes yang sebelum ni, mungkin itu adalah satu pintu yang kita boleh kejar usaha dan kita faham macam mana nak perbaiki daripada sehari ke sehari. Alright, cerita tentang Mariam tadi. Mariam tadi dah nampak respon dengan rawatannya sebelum ni. Dia dah pakai 2 bulan cermin rawatan dan saya dah bagi homework terapi. Sebab bila dia pakai cermin rawatan tadi tu, mata dia dah boleh kata hanya 10% saja lari. Sebab bila saya tunjuk dekat mak dia, dekat ayah dia, perasan tak mata dia dah tak banyak lari. Mak ayah dia pun terkejut. Lah kita masa tu. Bagi saya lah, kita tahu mata dia macam mana, tahu beza yang normal, yang tak normal macam mana. Kita dah tahu dah teknik-teknik apa yang bagi dia respon. Dan dengan masa kita nampak, ada perubahan positif. Kita dah tahu dah apa yang kita akan buat tahun demi tahun. Yang kalau kita tak buat sesuatu, kita biarkan saja, berharap dia akan berubah, ini kita tak nak. Kita mesti nak kena ada usaha. Jadi kena test dulu apa sebenarnya yang kita kena buat hari ini. Jadi ada satu kes lagi, jumpa lagi dalam next video. Follow.